Aduh, aku nak cari kerja lah. Tapi tu lah aku bosan duduk rumah ni. Cari kat phone jap. Aku dah lah bawa kena pecat. Jap, aku cari line jap. Cari line dulu. Okey, sini ada. Ada kerja lah. Kerja apa ni? Kerja security guard. Security dekat mall Braven. Oh, dekat je, tak jauh pun dari sini. Apa kata aku cuba call dia kejap. Call dia kejap. Uish, dah malam dah. Hello, ini ke kerja yang dekat mall tu? Saya nak tanya, ada kosong lagi tak? Apa? Ada kosong lagi? Cantik. Boleh saya masuk tak kerja tu? Saya pun tak ada job sekarang ni. Boleh. Bila? Esok pagi, pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi okey, cantik. Terima kasih. Let's go. Kita dah kerja, geng. Tak sabarnya. Aku nak tidur lah. Tak sabarnya. Esok dah kena kerja. Kerja security pun kerja security lah. Gaji tak gaji belakang cerita. Tidur dulu. Let's go. Selamat pagi semua. Tengok, hari ni kita berpakaian security. Let's go. Sebab apa? Sebab kita dah ni guys. Sebab hari ni kita akan bekerja di mall. Tak adalah, kalau kita nak bekerja kat mall, kita kena ada semangat. Kalau tak ada semangat, macam mana kita nak bekerja? Hari ni aku tak sabar. Tapi aku lupa nak breakfast pula. Jom lah kita di atas dulu. Kita breakfast. Ada apa pizza. Ada pizza. Sebab aku terlalu semangat hari ni. Breakfast dulu. Okay dah, let's go. Hari ni kita akan bekerja di Mall Plaza Brookhaven. Let's go. Tak sabarnya. Let's go. Sekejap, kita kena. Jom, bismillah. Aku rasa tak jauh dari sini. Tengok kereta aku boleh buka. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita bukan apa. Sebab sekarang ni kita kenalah hati-hati bawa kereta. Barang kiri kanan dulu. Inilah dia, Mall Haven Plaza Brookhaven. Pakil dulu. Tak lah, jawab pula. Aku rasa kita kena jumpa lah. Okay, let's go. Tengok, kita berpakaian. Let's go. Kita pergi cari. Ini tempatnya. Betul lah kot. Apa dia macam dia pergi duduk ni? Assalamualaikum bos. Bos, saya lah yang nak kerja security tu. Assalamualaikum, kamu bukan yang nak kerja security tu? Ya saya. Betul lah, saya memang nak kerja security. Sebab saya ni memang kerja security. Sebab dulu saya kena pecat. Dulu kat kerja lama. Jadi sebab kerana itulah. Sebab itulah saya kena kerja kat sini. Ambil lah. Ambil apa bos? Bos jangan macam-macam. Ambil apa bos? Kertas. Kertas. Nak buat apa ni bos? Isi semua. Isi semua. Okey lah, kejap saya isi kejap. Nama semua. Nama, umur. Single. Saya single lagi bos. Saya single lagi. Saya memang jodoh tak ada. Saya memang tak ada jodoh bos. Okey, saya isi dah semua. Okey, nak bos. Dah bos. Dah ambil balik. Okey, terima kasih bos. Kat mana tu bos? Saya punya bilik security. Sini. Bos tu gimana? Bos ke atas. Sabar bos. Saya nak naik atas juga. Sabar. Sini. Okeylah, saya masuk dulu ya. Sekejap ya. Okey, ni bilik security. Boleh tahanlah bilik ni. Okeylah bos, saya pun berpuas hati dengan saya punya kerja ni. Bagus, saya nak balik, nak tengok boy. Bye. Macam tu je. Uish, lain macam bos aku ni. Okeylah,
iaitu boy. Jadi saya nak mulakan kerja saya sebagai security. Jadi ini adalah bilik security. Ada kotak, ada pistol, apa sel lain macam. So ada laptop untuk saya check CCTV, ada walkie-talkie dan juga pistol. Jadi let's go. Saya kena mulakan kerja di bawah sebab saya nak tengok customer. Kot lah ada apa-apa customer nak minta tolong ke. Jadi inilah saya punya security check. Tunggu lagi jap. Agaknya setakat ni okey lah. Tak adalah ramai sangat datang balik. Ada orang. Oh, dia pergi mana tu? Oh, dia pergi tengok movie. Oh, okey. Sekarang ni saya kenalah jaga mall ni daripada keselamatan. Nanti mungkin pukul 11 malam saya dah kena tutup lampu sebab saya kena buat cara cakap untuk kepada pelanggan semua. Mall kita akan tutup pada pukul 11 malam. Cantik. Nanti saya akan tutup semua lampu. Okeylah. Saya nak duduk kejap lah. Kok ada customer tanya ke? Ya kak. Kenapa kak? Kenapa kak? Hey. Ya kak, kenapa? Hey, sorry, no call me kak, call me Diva. Ya Diva, kenapa? Saja tanya. Bye. Macam tu je. Kepada semua pelanggan, mall kita akan tutup pada pukul 11 tepat malam. Saya ulang balik. Mall kita akan tutup pada pukul 11 malam. Terima kasih. Okeylah, aku nak order jap. Order torchlight. Aku kena ni Coca-Cola ada penjahat ke apa ke kan. Kan kalau seram mall ni siapa yang susah? Aku juga. Sekejap. Okey, sini tak ada apa-apa. Aku nak cek belakang jap. Cek belakang dulu. La. Alamak. Apa benda tu? Sikit. Macam kenal je. Malu apa? Baik aku U-turn dulu. Takut aku. Sebaiknya aku jadi sebenarnya. Masuk security. Takutlah aku. Tadi tu apa Aku terfikirlah juga. Entahlah, fikir elok je lah. Kok lah aku terlepas pandang ke. Aku bukan lepas pandang, aku hayal ke. Dan aku nak cek balik lah. Apa tu? Alamak, dia dekat situ pula. Oi. Mana nak gini? Masuk. Oi. Apa pula tu? Seramnya. Alamak. Oi. Apa pula lah dicari tu? Merah. Uish. Alamak, asal dia berhenti. Dah laju. Pistol. Dah tahu macam mana aku nak. Alamak. Oi. Oi, di padang pula. Lari dulu. Ambil pistol. Ni. Okay, let's go. Senyap. Ish, aku takut lah. Siap. Duduk. Harap tak nampak. Mengerikan. Okay, bersedia. Kalau aku keluar ni, tembak terus. Jangan tunggu. Tembak. Oi. Lari. Sok. Bersedia. Alamak, besarnya. Mesti tengah cari aku. Alamak.
Bila aku... Ni, aku gerak ni terus lari. Satu, dua, tiga, tembak! Allah. Oh, dah lama dia nampak aku. Tembak! Ambil kau. Dah pagi dah. Uish, sebaik sempat. Oi. Pelik lah mall ni. Ni seram gak mall ni. Apa aku patut tinggal? Sebaik dah pagi lah. Tinggal je lah maklum ni. Lari lu. Tak nak. Aku tak nak dah. Tak nak jaga dah mall ni. Aku nak jaga mall lain. Tidak. Tak nak, aku takut. Woi. Lari. Aku tak nak dah. Ini bukan berita mall hari tu. Sebelum aku lalui ni, ada kes lain ke?